Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-10. So jom kita tonton. Yes. I went there last week and everything looks great, Dato'. Yeah. Today, I don't think it's possible. Zara, what about tomorrow then? Jangan masuk. I'm sorry, Dato'. I'll call you in a bit. Yeah, bye. Tak ada adab ke? You bagi perempuan tu kerja sini. Sebab itulah you suruh I tinggalkan Faris. This is all your plan, kan? You jumpa dia kat mana? Kat luar. I jumpa dia kat luar, Mami. You tak boleh buat macam ni tau. Kalau macam ni lah you punya plan, I takkan angkat kaki daripada sini. Kenapa tak boleh buat? I suruh you buat benda tu kan? Just do it. Just leave my son and move on with your life. And you do that? I boleh bagi tak apa yang perempuan tu bagi dekat you? Apa yang you boleh bagi? You cakap kat I. You boleh bagi apa? You sedar tak? Hidup you tu pun I yang tolong. You sedar tak? Lain. Yes. I went there last week. Lain terus muka Izara bila Hanum beritahu pasal dia tolong Izara, dia tolong. Itulah bila bukan menantu kesayangan kahwin pun senyap dengan Faris. Izara ni menantu hantu, kerjanya menyalak saja. Faris pun satu takut bini. Dia itulah kisahnya. Macam kalau kita tengok dari awal episod, Izara asyik marah je, Faris duduk diam je bila dia kena dengan Izara. Lepas tu kahwin sesenyap. Lepas tu Hanum pula, kita faham karakter Hanum ni dia memang mastermind banyak benda yang kita kita nampak. Dia set up untuk Faris untuk untuk Rehana. Itulah bila saya tengok Rehana tu macam ingatkan macam dia dari keluarga yang keturunan yang biasa-biasa je. Yalah dari kampung kan, nampak dari kampung lah. Tapi ada kepentingan pada Rehana tu yang Hanum nak sampai dia rancang rasa macam rancang kematian Rehana. Tapi tiba-tiba Rehana hidup lagi. Lepas tu Rehana pula dia nak mula menghantui hidup Faris dan keluarga dia sekarang ni. Tapi Izara dengan Hanum ni kita nampak lah Hanum dia lagi powerful lah. Dia macam lagi berkuasa daripada Izara tu. Bila masa je Izara tu kena kambus dengan Hanum. Jadi ramai yang tak suka Izara. Jadi dia ramai yang side pada Hanum lah bila tengok scene ni. Kita pun jadi menyirak dengan Izara sebab suka dengan intonasi dia bercakap. Lepas tu itulah, tengok apa yang bakal berlaku. Itu yang kita tonton pada episod 10 ni. Tak tahu Rehana kerja dekat tempat take over kerja Izara lah kot. Jumpa lagi.